berjumpa di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Saya mengetuai delegasi yang dibawa keluar dari Iran, rakyat Malaysia seramai 17 orang, 6 orang rakyat Iran yang mempunyai talian rapat dan saudara rapat dengan rakyat Malaysia. Kita melalui perjalanan yang agak panjang kerana keluar daripada Iran, daripada Tehran tu sendiri kita melalui jalan darat hampir 1000 km, bermalam di sempadan, dan keesokan harinya pagi tadi kita bergerak ke ke checkpoint. Checkpoint untuk keluar dari Iran dulu ke Turkmenistan. Jadi banyak soalan tanya kita melalui jalan darat mana? Yes, kita melalui Turkmenistan kerana kita pilih laluan yang jauh daripada punca serangan yang datangnya daripada arah barat. So kita gerak ke arah timur. Alhamdulillah kerjasama rapat dari kerajaan Turkmenistan sendiri membenarkan rakyat asing untuk melalui sempadan, dan rakyat negara lain juga sebab ramai yang bawa keluar masing-masing. Jadi kita terpaksa bersabar di sempadan, proses yang panjang. Alhamdulillah dapat masuk ke Turkmenistan dan di Ashgabat terus ke lapangan terbang untuk ambil penerbangan pertama keluar daripada Turkmenistan. So maknanya kita ni dah berada on the road ni lebih 24 jam terus-terusan, dan transit di Bangkok tengah hari tadi dan meneruskan perjalanan ke KLIA. Alhamdulillah selamat sampai sebentar tadi di KLIA. Kita cuba sebaik mungkin sebab di Iran komunikasi SMS terbuka antara nombor telefon Iran sendiri. Jadi alhamdulillah di peringkat nasional masih boleh berhubung. Cuma kalau kita nak call daripada sini ke nombor Iran tidak dapat. Roaming service dia tutup. Tapi kalau daripada Iran untuk call keluar, alhamdulillah boleh. So kita gunakan cara lama lah. Text message yang tak ramai guna sekarang ni kan. So WhatsApp semua memang out. Tapi slowly saya rasa dah mula dibalik, tapi dikawal sepenuhnya oleh kerajaan untuk memastikan maklumat-maklumat yang berkaitan isu keselamatan tidak didedahkan. Bila berlakunya itu, kita rakyat Iran sendiri kita pun ramai yang terkejut kerana tak menyangka sebegitu drastik, sebegitu cepat sekali serangan bermula. Tapi selepas sehari dua dan kita dah nampak rutinnya macam mana. Di sebelah malam serangan antara kedua pihak agak intens, tapi di sebelah siang nampak macam mereka sepakat pula untuk kurangkan serangan tu. Jadi patternnya ada di situ, dan macam yang kita semua tahu sasarannya pun dikenal pasti, dan kalau serangan targeted to certain facilities, di sebelah pihak satu lagi pun akan buat yang sama. So ada patternnya yang kita boleh nampak lah. Tapi walaupun demikian, suasana tu memang sentiasa dalam keadaan jaga-jaga, berhati-hati lah. Kerana wrong place, wrong time, then you may end up in a situation that you would not want to be in.